Nak cari PC gaming yang boleh run Full HD ataupun 2K resolution? Ni ada satu video untuk korang boleh tengok PC gaming ni. Kita terus payung spek dia. Motherboard Asus ROG 550-F Gaming Wi-Fi, Ryzen 5 5600X, 16GB RAM, 512GB SSD campur 1TB HDD, RTX 3070 8GB. Tengok dia punya casing dengan lampu-lampu kipas dia memang nampak meriah. Dia datang sekali dengan Wi-Fi and Bluetooth. Tak payah nak beli dongle lebih. Ada sedikit kekurangan pasal PC ni. Slot 3 dengan 4 sebelah kanan tu tak boleh pakai. Tapi untuk performance semua tak ada masalah apa-apa. USB-C dekat atas front panel tu tak boleh pakai. Dia sebab motherboard ni dia tak support ataupun dia tak ada USB-C front panel. Tapi dia punya port lain semua tak ada masalah. Macam biasa kita payung satu gameplay, tengok ni. 2K resolution, 1440p on sekali DLSS. Tak semua grafik dekat high setting. Kita run dekat monitor 2K widescreen. Tengok gameplay dia memang smooth, memang best lah nak main. Frame rate dia ni dalam lingkungan 60 ke 70 FPS. Ni kalau kita on frame generation, game ada support frame generation, dia punya frame rate tu boleh pergi sampai 100 FPS bawah. PC ni memang mantap spek dia. Nak buat gaming ke, nak buat editing ke, semua boleh running. Monitor yang korang tengok ni pun kita ada jual juga, widescreen 2K. Kalau korang minat nak beli, boleh datang ke website tiicomputer.com.my. Itu ada number WhatsApp kita. Kalau korang nak tanya apa-apa pun boleh juga.